Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasha binti Muhammad Asri selaku wakil pelajar perempuan ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Kamariah yang telah banyak berjasa, mencurah bakti, memberi tunjuk ajar dan menjadi inspirasi kepada semua warga sekolah sepanjang beliau berada di Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Pilah. Walau langkah berbeza haluan, ingatan dan kenangan tetap jadi ikatan. Akhir kata, terima kasih atas segalanya. Selamat maju jaya dan selamat bersara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Hafiz bin Syarudin, wakil pelajar lelaki, ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Acik Kamariah atau lebih dikenali sebagai Acik Kam. Sejujurnya, selama 3 tahun saya di sekolah ini, Acik Kam lebih dikenali sebagai seorang yang sangat tegas. Maka pelajar kebanyakannya takut untuk berurusan dengan dia. Ia mengajar kami adab dengan orang yang lebih tua dan tidak melarikan diri daripada masalah. Seterusnya, saya ingin mengucapkan lagi sekali terima kasih yang tak terhingga kerana Acik Kam telah menolong ramai cikgu-cikgu untuk mencetak pelbagai bahan-bahan untuk kami. Ingat Acik Kam, kerja yang konsisten lebih berharga daripada pujian orang. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Rahimah binti Abdul Rahim, wakil dari unit kebersihan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kamariah yang telah banyak berjasa kepada kami. Semoga Kak Kamariah sihat selalu. Assalamualaikum, saya wakil daripada AKP ingin mengucapkan selamat menamatkan perkhidmatan buat Cik K ataupun Cik Kam. Semoga Cik K diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil guru Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Pilah ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Puan Kamariah. Terima kasih di atas sumbang bakti, jasa dan pengorbanan untuk kejayaan sekolah kita. Kami juga memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesilapan, terkasar bahasa, kurang tingkah laku. Mudah-mudahan kami mendoakan Puan Kamariah dan keluarga terus di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua Tuan Haji Zaidi bin Ujang, yang dihormati Guru Penolong Kanan PK1 Puan Rosita, Guru Wali Murid Puan Nuraini, dan Guru Penolong Kanan Ko-Kikurum. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada majlis kerana telah memberikan saya peluang untuk berucap dalam majlis ini. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah kurnianya serta izinnya dapat kita bersama meraihkan majlis perpisahan yang sungguh bermakna ini pada hari ini. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap perpisahan pasti menyedihkan apabila mengenangkan saat-saat yang paling manis dan yang paling duka. Sebelum saya mengundurkan diri, saya mohon ampun dan maaf kepada rakan-rakan dan guru-guru jika saya ada terkasar bahasa sehingga menyinggung hati dan perasaan, serta dalam kata gurauan atau sedar tidak sedar. Pada rakan-rakan saya, rakan-rakan AKP, Najwa, Nuraini, Pura, Wani, Era,
dan Asrul. Saya minta maaf jika ada silap dan salah saya pada korang semua. Terima kasih kerana memberikan tunjuk ajar selama saya bertugas di Smart Happy. Pada guru-guru, pada Tuan Pengetua PK1, Ham dan juga Koko, saya berterima kasih kerana memberikan tunjuk ajar pada saya dan banyak membantu serta menegur atas kesilapan saya. Terima kasih semua. Saat kita melangkah pergi, simpan erat memori ini. Walau ada berbeza nanti, hati kita tetap sehaluan. Selamat tinggal bukan selamanya. Ini cuma jeda sementara. Doakan kita berjaya hingga bertemu di masa bahagia.